bagaimana kita nak membezakan antara karamah dengan tipu daya syaitan. Kata Syekh Abdul Karim Jalani, kalau daripada Allah susah berlaku, jarang berlaku. Kalau berlaku sekali, dicontohkan seperti mukjizat. Nabi Muhammad SAW dikurniakan Allah banyak mukjizat, macam-macam mukjizat. Tapi tiap-tiap satu mukjizat itu sekali. Contohnya, Rasulullah dikurniakan mukjizat keluar air dari celah jari. Sekali itu saja, tidak berulang. Begitulah karamah. Sayyidina Abu Bakar pernah dikurniakan Allah karamah. Nampak apa? Nampak surga dan neraka. Selepas itu beliau cuba nak tengok lagi, tak boleh nampak. Cuba lagi, tak boleh nampak. Cuba lagi, tak boleh nampak. Banyak hari berlalu, Sayyidina Abu Bakar rasa agak-agaknya iman aku ni dah merosot. Aku ni dah jadi munafik. Lalu bertemu Rasulullah mengadu hal. Kenapa hari itu boleh nampak, sekarang tak boleh nampak langsung? Jadi Rasulullah jawab panjang lebar. Tapi akhir jawaban Rasulullah itu sangat penting. Ya Abu Bakrin, as-sa'atah, as-sa'atah. Ya Abu Bakar, kau boleh nampak surga neraka ni hanya apabila dikehendaki oleh Allah saja. Jadi Abu Bakar legalah. Bukan kerana imannya sudah merosot, bukan kerana dia jadi munafik tak nampak. Hanya tak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita nak lebih meyakinkan diri kita bahawa karamah itu sekali, tidak berulang. Kalau berulang itu sangat jarang berlaku. Ialah Sayyidina Umar dikurniakan Allah karamah, dapat melihat tentera Islam yang berada jauh, mungkin ratusan kilometer, sedang Sayyidina Umar membaca khutbah. Pada masa itu ketika beliau sedang menjadi jadi khalifah yang kedua, tiba-tiba Sayyidina Umar nampak sepasukan tentera Islam dalam bahaya. Sayyidina Umar berhenti daripada baca khutbah, lalu meraung sekuat-kuatnya, Ya Sariyah Al-Jabala. Sariyah ini adalah nama Jenderal Tentera Islam. Syariah yang jauh itu dengar. Ringkasnya, akhirnya tentera Islam dapat menyelamatkan diri dan akhirnya mereka menang. Tapi itu kali pertama itu saja tuan-tuan. Kali itu saja Sayyidina Umar dikasihkan oleh Allah. Beberapa minggu selepas itu, seorang hamba Sayyidina Umar bernama Abu Lu'lu'. Dia ini bekas tentera Parsi yang ditawan. Abu Lu'lu' ni hambanya berjumpa dengan Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, aku ketika di Parsi bukan hanya seorang jenderal tentera, tapi aku juga seorang engineer yang sangat pandai membuat kisar gandum. Kisar gandumku di sana, di Parsi memang terkenal. Boleh tak aku buatkan satu kisar gandum yang menakjubkan, akan menjadi cerita seluruh manusia timur dan barat hingga hari kiamat. Sayyidina Umar tak dikasihkan oleh Allah, dia tak tahu. Apa jawab Sayyidina Umar? Aku suka, buatkanlah. Mungkin kalau bahasa kita, terima kasihlah. Rupa-rupanya tuan-tuan, kata-kata Abu Lu'lu' ni adalah satu isyarat, satu hint bahawa dia nak bunuh Sayyidina Umar. Kan betul Sayyidina Umar dibunuh, jadi cerita sepanjang masa hingga hari kiamat. Kenapa Sayyidina Umar tak kasyaf? Kalau Sayyidina Umar kasyaf, tentulah dia cakap, oh Abu Lu'lu', engkau rancang nak bunuh aku ya. Kenapa Sayyidina Umar? Tak tahu. Karena Allah tak kasyafkan. Ini bukan ulasan saya tuan-tuan. Ulasan seperti ini dibuat oleh para ulama. Saya baca dalam kitab-kitab mereka. Ya. Memang betul. Jadi tadi saya dah beritahu, ya qadah dengan Rasulullah itu adalah karamah. Begitu juga kalau sekiranya kita dikurniakan Allah, ya qadah dengan mana-mana orang alim, itu pun karamah. Berlakunya sekali, tidak berulang, jarang berulang. Ini bermakna tuan-tuan, kalau seorang individu dia cerita dengan kita berjumpa Rasulullah 20 kali, betul tak? Salah.